Bayangkan kau tengah renovate rumah, lepas tu jumpa kota bawah tanah boleh muat 20,000 orang. Sebelum tu, jangan lupa like dan follow. Terima kasih. Inilah Derin Kuyu, kota purba sedalam 85 meter di bawah tanah. Boleh tampung lebih 20,000 orang. Ada dapur, sekolah, bilik simpanan, bilik mayat sampai tempat ibadah pun ada. Memang komplit lah untuk sebuah kota. Fun fact, Kota ini dibina tanpa menggunakan mesin, 100% hasil daripada tangan sejak 2,800 tahun yang lalu. Fun fact lagi, kota ni tak dijumpai oleh ahli arkeologi, tapi oleh seorang penduduk tempatan yang ingin renovate rumah dia. Waktu tengah ubah suai lantai rumah dia, tiba-tiba secara tak sengaja dia jumpa laluan ke kota bawah tanah tu. Terus terbuka laluan ke dunia bawah tanah yang gelap dan luas gila. Sampai sekarang, tak ada siapa tahu siapa sebenarnya bina Derin Kuyu ni. korang rasa kota bawah tanah 18 tingkat ni siapa yang bina